Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran berita Kolej Vokasional Perdagangan. Saya Maria Afiqah. Dan saya Batrisya Mia Zahra. Kami bawakan rangkuman aktiviti dan pencapaian terkini warga Kolej Vokasional Perdagangan. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Kolej Vokasional Perdagangan telah berlangsung dengan meriah pada 29 April 2026 pada hari Khamis bermula jam 11 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Dewan Dagang. Majlis ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara seluruh warga kolej termasuk pihak pengurusan, pensyarah, anggota kumpulan pelaksana, pekerja, kebersihan, pengawal keselamatan serta para pelajar. Selain itu, program ini memberi peluang kepada warga kolej merasai suasana Aidilfitri di peringkat kolej serta memupuk semangat perpaduan dalam suasana harmoni. Majlis dimulakan dengan ucapan oleh pengerusi Kelab Warga Puan Norida binti Salmo, diikuti ucapan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Puan Hajah Herlina binti Muhammad Harun. Sekarang kita bersama Puan Norida. Jadi apa perasaan Puan Norida untuk majlis sambutan Hari Raya Kolej untuk tahun ini? Alhamdulillah, saya bersyukur sebenarnya sebab majlis ini kita rancang bermula tahun lepas lagi sebenarnya dengan 3 kali perubahan masa tarikh kan. Lepas tu kita dapat buat hari ini, syukur Alhamdulillah. Dan kita harapkan semua warga, pelajar, tetamu kita jemput gembira hari ini, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan. Sama. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan Selamat Aidilfitri. Maaf saya batin agar terus cemerlang. Pelbagai persembahan pelajar turut diadakan bagi memeriahkan suasana di samping jamuan Hari Raya yang menyajikan pelbagai juadah tradisional. Secara keseluruhannya, majlis berjalan lancar dan berjaya mencapai objektif dalam mengeratkan hubungan serta mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan warga kolej. Seterusnya, penyertaan Kolej Vokasional Perdagangan dalam pameran Star Education Fair yang berlangsung pada 25 dan 26 April 2026 di Persada Johor. Program ini melibatkan Badan Kepimpinan Pelajar serta pensyarah daripada Unit Psikologi dan Kerjaya, Jabatan Teknologi Komputeran dan Jabatan Perniagaan. Antara objektif utama adalah memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai laluan pendidikan TVET serta membantu mereka merancang kerjaya selepas SPM. Program ini turut meningkatkan kesedaran tentang kepentingan persediaan mental, emosi dan akademik sebelum melangkah ke alam universiti. Pelajar diberi peluang berinteraksi secara dua hala melalui sesi soal-jawab serta menjelajah institusi bagi mendapatkan maklumat mengikut minat masing-masing. Impaknya, pelajar lebih yakin, bersedia dan mempunyai hala tuju yang jelas dalam merancang masa depan mereka. Pada 30 April 2026 telah berlangsung sesi libat urus Sekolah Rintis AI Powered Classroom Negeri Johor di Pusat Sumber Kolej Vokasional Perdagangan. Program ini dianjurkan oleh Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor bagi memperkukuh pelaksanaan pendidikan berasaskan kecerdasan buatan. 3 sekolah rintis terlibat iaitu Sekolah Kebangsaan Seri Teluk, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jalan Parit Ibrahim dan Kolej Vokasional Perdagangan. Majlis dimulakan dengan ucapan oleh Encik Muhammad Nazim bin Ismail, diikuti taklimat berkaitan pelaksanaan program AIPC. Program diteruskan dengan lawatan ke bilik AI Powered Classroom dan perpustakaan Al-Farabi sebelum diakhiri dengan penyampaian cenderahati. Dalam perkembangan sukan, kejohanan skuashi MSSD Johor Bahru telah berlangsung dari 28 hingga 30 April 2026 di Arena Emas. Seorang pelajar Muhammad Fairuzakuan bin Muhammad Bahtiar telah mewakili kolej dalam kejohanan ini. Walaupun tewas pada perlawanan pertama, beliau bangkit dengan kemenangan berturut-turut sebelum menamatkan kejohanan di tempat ke-9 bagi kategori lelaki bawah 18 tahun. Diharapkan kejayaan ini menjadi pemangkin untuk terus cemerlang pada masa akan datang. Pelbagai program pembangunan pelajar turut dilaksanakan termasuk ekspedisi akademik Khazanah Warisan Johor di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Program ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang sejarah, budaya dan warisan negeri Johor melalui pembelajaran berasaskan pengalaman. Selain itu, bootcamp kewangan kohort 4 di Melaka melibatkan 18 pelajar dari program perakaunan dan pengurusan perniagaan.
Program ini bertujuan meningkatkan literasi kewangan serta memberi peluang menerima geran RM3000 melalui simpanan ASPN. Turut diadakan bengkel teknik menjawab kursus undang-undang bagi membantu pelajar membuat persediaan menghadapi penilaian akhir. Program The Change Maker Malaysia peringkat negeri Johor turut diadakan di Universiti Teknologi Malaysia. Program ini bertujuan membina kepimpinan pelajar serta memupuk nilai kesukarelawan dan tanggungjawab sosial. Siti Khatijah binti Abdullah telah berjaya meraih tempat ketiga dalam kuis program tersebut. Program Munch and Manners, etiket meja makan turut dianjurkan di Kolej Vocational ERT Azizah. Program ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai adab makan, penggunaan peralatan serta etika dalam situasi formal. Pelajar turut melalui pengalaman praktikal menikmati hidangan lengkap dalam suasana formal. Akhir sekali, warga KV Perdagangan dengan penuh bangga mengucapkan tahniah kepada 5 pasukan cemerlang atas kejayaan dalam International Invention, Innovation and Design Competition 2026. Pertandingan ini berlangsung secara hybrid dan melibatkan penghantaran poster projek, dokumentasi serta video. Salah satu pasukan di bawah bimbingan Puan Siti Nafisah binti Ishak berjaya meraih pingat perak, manakala pasukan lain memperoleh pingat gangsa. Pertandingan ini dianjurkan oleh KV Tanah Merah, UiTM Cawangan Kelantan dan Digit 360. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai pelajar untuk cemerlang dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Sekian sahaja berita kami pada kali ini. Saya Batrisya Mia Zahra. Dan saya Maria Afika. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi, salam dagang di hati.